اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وأصحابنا سيدنا رسول الله أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا لطاعته ورزقنا من رزقه وأذن لنا لذكره. Segala puji bagi Allah, dialah Tuhan yang maha baik, yang masih lagi meneguhkan kaki-kaki kita melangkah datang ke rumahnya. Dialah Allah, Tuhan yang maha baik, yang terus-menerus mengurniakan rezeki, makan dan minum kepada kita. Dan dialah Allah, Tuhan yang maha baik, yang masih mengurniakan keizinan untuk kita menyebut namanya. Segala puji bagi Allah. Dialah Tuhan yang maha baik, yang dengan kerana nikmatnya ini seluruh kebaikan, kebajikan menjadi sempurna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Semoga selawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Allah limpah dan curahkan untuk hamba kekasihnya, buat junjungan besar baginda Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk seluruh ahli keluarga baginda yang mulia, para sahabat baginda yang tercinta, generasi yang datang selepas daripada mereka. Semoga Allah merahmati dan memuliakan pertemuan kita nanti bersama mereka. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Thumma amma ba'd. Yang dirahmati oleh Allah, Fadilatul Ustaz, Tuan Imam, Tuan Bilal dan juga Syekh, seterusnya yang berusaha pimpinan AQS, bil khusus ayah-ayah, ibu-ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pun pertemukan kita melebihi pertengahan bulan Zulhijjah. Dan sebahagian besar dalam kalangan para hujjaj, mereka telah pun selamat menyempurnakan manasik haji masing-masing. Ada di antara mereka juga yang telah pun selamat tiba semula ke tanah air, seperti mana pada awal mereka berangkat dahulu, dihantar oleh ahli keluarga, kemudian mereka meninggalkan harta benda termasuk orang yang mereka cinta demi menyempurnakan manasik haji. Dan akhirnya Allah jualah Tuhan yang maha baik, yang mengembalikan semula mereka ke tanah air, termasuk kepada ahli keluarga yang tercinta. Dan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih lagi membekalkan sisa-sisa hari di dalam bulan Zulhijjah. Ketika Rasul bercerita banyak tentang awal-awal 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah itu, yang mana dihiasi dengan amalan-amalan hasanat, baik, salihat, yang mulia, maka mungkin tak mampu kita nak istiqamah sembahyang jemaah pun berlari-berlari. Tak. Waktu 5 minit nak azan, boh pun kata, Ustaz, mari kita meeting sekejap. Meeting 5 minit nak azan, asar. Lepas tu tengah-tengah meeting start bunyi azan, kita berhenti dulu untuk hormat waktu. Bagus pengurusi. Berhenti dulu. Habis azan dia bertanya, Ustaz, habis dah azan? Habis dah. Boleh kita teruskan? Boleh wah. Ustaz dengan boh 2 kali 5. Oh, tak berani. Mula-mula sebelum start, apa benda ni? Pukul 5 lah lepas sembahyang. Kuna bawa kita balik. Oh, bagus. Boh datang, Ustaz. Macam mana? 4.30 boleh? Boleh. Beres wah. 4.30. Subhanallah. Tak mampu nak jaga solat di awal waktu. Satu hal. Sunat jauh sekali. Dah namanya sunat. Hak wajib pun mungkin ujung-ujung kita dah. Subhanallah.
Pencen dah tu. Orang lain. Bukan kita. Orang lain. Pencen dah tak ada juga. Sibuk ustaz. Cucu balik belakang 13 orang. Cucu dia punya pasal lah. Dia duk main. Tak main sekali. Tak. Ajak cucu semayang. Cucu tak datang semayang. Tu biasa kerana pojok skop dia main. Kalau toki duk semayang. Cucu tak semayang. Biasa. Tapi kalau toki duk main. Cucu tengah semayang. Luar biasa. Allah, maka tak wajar, tak mampu kita nak buat lebih. Rasul menyebut fa'akthiruhunna bit-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Sekurang-kurang ada 3 benda lah kita buat dalam bulan Zulhijjah. Pertama, kita perbanyakkan tahlil dengan menyebut la ilaha illallah. Yang kedua, kita bertakbir dengan menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ketiga, kita tahmid dengan menyebut Alhamdulillah. Susah ke? Baru dengar ungkapan ni. Lama dah. Kita tak hafal ungkapan ni. Kita ingat secara tak sengaja. Tak sengaja. Orang tu dia tak plan pun dia nak bersin. Tiba-tiba dia bersin tak? Lepas dia bersin, dia sebut apa? Alhamdulillah. Macam orang kapur saya gitu. Dia sebut Alhamdulillah lepas bersin. Sama. Lepas kita sendawa, tak plan sendawa. Tak makan lagi, angin saja bunyi. Sebut apa? Alhamdulillah. Qadha hajat tu, keluar pintu saja kaki kiri. Apa diajak oleh Rasul? Alhamdulillah. Susah ke? Tidak. Oleh kerana tak susah, maka kita tak buat. Kalau susah, lagi kita tak buat. Yang kedua, takbir. Subhanallah. Kena ambil air semayang dulu, baru disebut. Tu semayang. Allahu Akbar. Akad takbir tu semayang. Sambil-sambil kita atas motor, tunggu traffic light, pegang steering kereta, tak boleh sebut Allahu Akbar. Dahsyat kita. Sedangkan kita siap dikir barak lagi dalam kereta. Kadang-kadang ulang dikir barak orang sama. Bukan kita, saya. Alhamdulillah, tak boleh sebut. La ilaha illallah, tak boleh sebut. Baik, apa kita boleh buat dalam Zulhijjah? Tak boleh buat apa, tak boleh duduk saja. Dan orang teruk boleh main. Orang lain haji, punya payah, habis segala bagai harta, tinggal keluarga anak bini, dia naik haji, gitu lah. Lepas ni, 3-4 kali dah haji. Subhanallah, pasal haji dia. Kalau kita tidak hiasi dengan semua benda tu, apa lagi yang kita boleh buat dalam bulan Zulhijjah? Maka berbahagialah bagi orang yang dijemput oleh Allah Azza wa Jal, yang sampai ke buminya yang mulia, yang menjadi duyufur Rahman, dan mudah-mudahan Allah jemput kita walaupun untuk kali kedua atau kali pertama dan seterusnya, insya-Allah. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Insya-Allah ayat yang kita ingin lihat dan mengambil bersama sebagai tazkiyatun nafs pada malam ini adalah ayat yang ke-172 daripada surah Al-A'raf. Ayat 172 suratul A'raf, surah ke-7 juzuk yang ke-9 pada halaman yang ke-173. Kedudukan ayat di sebelah kanan halaman Al-Quran, baris ketiga dari atas. Surah Al-A'raf, surah ke-7 juzuk 9 halaman 173 ayat 172. Allah Azza wa Jal berfirman, wa ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah olehmu wahai Muhammad, tatkala Tuhanmu mengeluarkan daripada sulbi zuriat keturunan Adam, yang Allah ingin mengambil penyaksian di atas mereka semua. Lalu dengan Allah bertanya, bukankah aku Tuhan kepada kamu? Masing-masing dalam kalangan kita dulu menjawab dengan jawapan yang sama. Tidak ada yang terkecuali. Melainkan semua menyebut, Tuhan, bahkan benar kamu, Tuhan kami bersaksi. Allah bertanya, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin.
supaya esok-esok hari kiamat kamu tak ungkit padaku. Kamu tak sebut padaku, dulu kamu tak beri peringatan pada kami, wahai Tuhan. Baik. Ayat ni ayat yang biasa kita dengar, kita baca. Dan ada signifikan dengan peristiwa apabila orang-orang datang ke Makkahul Mukarramah. Di dalam beberapa tafsir, kalau kita rujuk, antaranya disebut oleh Al-Hafidh Al-Imam Ismail Ibnu Umar Ibnu Kathir rahimahullah, menyebut di dalam karya agungnya Tafsir Al-Quranil Azim. Disebut lagi oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam karya masterpiece-nya Tafsir At-Tabari, daripada seorang tabi'in yang bernama Sa'id Ibnu Jubair rahimahullah, meriwayatkan daripada Abdullah Ibnu Al-Abbas radhiyallahu anhuma. Disebut riwayat ini di dalam Tarikh Al-Kamil fi Tarikh oleh Ibn Asir Al-Jazari, bahawa riwayat daripada Abdullah Ibnu Al-Abbas, antara yang disebutkan, Allah Azza wa Jal menurunkan ayat ini di suatu tempat, di suatu lembah yang bernama Na'man. Lembah Na'man ni di mana? Di Wadi Uranah, Jabal Arafah, di sekitar Arafah. Dan kita tahu apabila sebut saja Arafah, tempat itu menjadi tunjang kepada manasik haji. Rukun duduk situ, wajib haji pun duduk situ. Punya bagus kita buat. Kita mabit di Mina, bermalam di Muzdalifah. Pada Yaumun Nahar, kita sembelih binatang korban. Kita melontar di Jamratul Aqabah. Datang tawaf ifadah. Kita tawaf haji, sa'i haji. Kita bertahallul, datang semula untuk Rami Al-Jumarat. Nafar awal, nafar sani. Balik semula ke Mekah. Kita tawaf wada'. Bagusnya kita buat. Semua sempurna. Satu kita tertinggal. Wukuf Arafah. Tak sah haji kita. Kerana Rasul menyebut Al-Hajjul Arafah. Haji itu kamu berada dulu di bumi Arafah. Sehingga apabila gelincir sahaja matahari 9 Zulhijjah, masing-masing manusia itu mengangkat tangan naik ke langit. Luar biasa. Luar biasa. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari daripada Usamah ibnu Zaid ibnu Al-Harithah radhiyallahu anhuma, laqad radifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafat. Usamah ni antara momen special dia dengan Rasulullah. Dia ni buat haji sekali dengan Nabi lah. Special lagi, menunggang unta qaswa atau jada'a, unta milik Rasulullah ni. Rasulullah jadi kata pemacu, dia jadi pemonceng duduk belakang. Seekor unta Rasul tu, Nabi naik, Nabi pegang tali kekang unta, dia membonceng duduk belakang. Luar biasa. Sahabat orang lain naik unta sendiri, kuda sendiri, jalan kaki sendiri. Pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah, Rasul memberi makan kepada unta qaswa atau jada'ah sebab nak guna dalam perjalanan haji ni. Termasuk juga orang Arab yang lain, mereka memberi makan binatang tunggangan yang akan digunakan dalam perjalanan haji. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah tu selalunya lah. Kalau dulu start daripada bergerak Mekah, kita nak pergi ke Mina. Bermabit di Mina, esok kita nak wukuf Arafah. Malam tu wukuf mabit di Muzdalifah pula. Pada hari Rasulullah sampai di Arafah, oleh kerana langit itu telah pun terbuka luas setelah waktu zuhur, semaya pula zuhur asar jamak. Ketika masuk ke Arafah area, kana yarfa' yadahu ila sama. Rasul ni angkat tangan naik ke langit. Dalam riwayat Ibnu Hibban, tangan ni naik sebelah. Kerana tangan sebelah kiri pegang tali kekang unta, supaya unta tu tetap jalan, tak jatuh. Siapa duduk belakang? Usamah ibnu Zaid ibnu Al-Harithah. Waktu sampai di sebuah tempat yang agak condong sedikit, sehingga menyebabkan unta Rasul ni hampir jatuh.
Hampir rebah. Unta ni dia berjalan sengit, miring sikit. Bila nak jatuh tu, sehingga menyebabkan tali kekang unta ni, bila nak berjalan kita pukul badan unta tak? Sama macam apa? Kalau orang naik kuda, dia nak pacu, kuda dia kuat, dia pukul badan unta belakang tu. Macam tali apa, cemeti ke apa, gitulah kurang lebih lah. Ketika itu, di saat unta Rasul ni condong macam nak jatuh, Usamah ni dia pegang ketak Rasulullah. Baginda ni tangan kanan naik ke langit. Usamah ni berdoa molek-molek nak jatuh, dia pegang Nabi. Pegang Rasulullah. Rasulullah pula tengah berdoa ni, Arafah. Tangan kanan naik. Unta nak jatuh. Sehingga menyebabkan tali kekang unta tu jatuh. Baginda ni condongkan badan, ambil dengan tangan kiri tali kekang unta, sambil tangan kanan tetap berada di atas dan tidak dijatuhkan. Nak menunjukkan Arafah begitu luar biasa. Allah Azza wa Jal turunkan ayat ni dalam satu riwayat. Di lembah Na'man, di Arafah area tu. Allah jadikan manusia, keluarkan manusia, zuriat keturunan Adam, bermulalah Adam alaihissalam, sehinggalah makhluk nanti yang terakhir hidup. Sampai hari kiamat. Dan kesemua mereka Allah jadikan seumpama naml, semut. Semut ni besar mana? Ada besar ayam? Tak ada. Kalau besar ayam masuk berita malam ni tak? Semut ni, nak tunjuk dia ni kecil. Kalau dia ada pun kita tak peduli, tak ada pun kita tak cari. Ada, kita tengok semut, kita pun tak cari mana. Dia ada pun kita tak peduli. Banyak ke dia, sikit ke dia, tambah-tambah kalau kita tak nampak. Duk berjalan merayak, kita tak peduli. Boleh jadilah orang naik dinding, putih pula naik, nampak. Kita ambil spray lah, bagan, reset spray sekali, mati situ. Tak setakat tu, orang lain lagi ada lagi. Terlalu kecil manusia tak? Start daripada Adam alaihissalam, sehingga habis. Dan riwayat Umar ibn al-Khattab menyebut, Allah ni jadikan manusia betul-betul, tapi kecil. Allahu a'lam, menjadi perselisihan di kalangan ulama dari sudut riwayat. Tapi nak tunjuk, dulu ni kita kecil-kecil. Apa maksudnya? Maksudnya kamu ni, kalau pun rasa besar, bersatulah kamu pun. Tak usah mana. Kalau rasa bangga mendabik dada, kecil itu juga dulu. Sama tak? Dan ketika Allah hamparkan kita dengan hamparan, semua duduk di tempat yang sama. Tuhan tanya pula soalan yang sama. Kita beberapa kali kita ulang dalam ayat Quran ni, ketika ada pertanyaan daripada Allah, Allah ni tanya bukan tak tahu. Tuhan ni dia Al-Alim, Maha mengetahui. Tuhan tanya ni sebagai satu bentuk formality saja. Ada orang dia tanya, memang dia tak tahu. Sebab tu dia tanya, dia nak tahu. Ada orang dia tahu dah, tapi bila dia tanya, dia nak kepastian. Ada orang dia tahu dah jawapan tu solid, dia tanya tu dia nak uji. Macam cikgu mengajar tak sekolah. Dia buat soalan sebagainya. Cikgu tu tahu. Dia tanya anak murid tu supaya dia nak mengenal pasti anak murid ni faham ataupun tidak. Tahu ataupun tidak. Bila buat soalan matematik depan, buat penyataan masalah, guru pun tanya anak murid, ni macam mana nak selesai ni? Itu anak murid tak jawab, cikgu buat soalan, buat masalah, cikgu selesai sendiri, bukan masalah saya. Kita tak jawab gitu tak? Bagaimana ya guru? Kalau kita dekat nak pecen dah sehari dua lagi, kita tak peduli ikut dia lah. Tapi kalau kita cikgu baru posting, kena sabar pula, terajang sekali budak tu. Tak jauh, tambah-tambah kena luar semenanjung, lagi kuat terajang kita. Guru dia tanya, dia nak tengok anak murid dia faham ataupun tidak. Allah Al-Alim, Maha mengetahui. Aku nak tanya ni, dalam keadaan aku tahu dah jawapan, aku nak dengar jawapan kamu apa. Alastu bi rabbikum. Soalan ni luar biasa ni. Dia beza dengan gini. Siapa cikgu awak? Siapa guru awak? Siapa guru awak? Kita boleh teka lah, guru kita ramai. Kita boleh sebut lah hak tarik telinga kita, hak jenis gunting rambut kita sebab kita simpan rambut panjang dulu. Tak macam-macam lah. Tapi kalau dia ni guru kita, dah dia sebut, tidak aku guru kamu dulu.
Gitu. Tak beza tu. Kita pun ingat balik, oh, cikgu ni tarik cyber saya. Sampai terkecil dalam sebuah contoh. Kita datang rasa gentar, kita datang rasa gerun, kita datang rasa hormat. Allah ketika tanya, alastu bi rabbikum? Tidak aku Tuhan kamu. Oh gitu. Sebab tu jawab kita bukan na'am. Bukan na'am. Kalau na'am tu sekadar, ya. Qalu bala syahidna. Tuhan, bukan setakat kamu Tuhan. Kami bersaksi kamu Tuhan. Oh, tu dia. Tuhan tanya luar biasa. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Aku tak tanya saja-sajalah. Aku sebutkan supaya nanti pada hari kiamat kamu tak mengungkit pada aku. Kamu sebut, dulu tak tanya apa. Baik. Ayat ini menjadi syarah kepada ayat yang ke-27 daripada suratul Hajj. Surah 22. Ayat 27 dalam suratul Hajj. Ketika Allah Azza wa Jal berfirman kepada baginda Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa adzin fin nasi bil hajj. Dan serulah olehmu wahai Ibrahim kepada manusia agar datang ke rumah Allah melaksanakan haji. Haji ni bukan ibadat semata-mata, dia rukun. Salah satu daripada paksi tunjang agama kita. Wa tuhajjil bait in istata'ta ilaihi sabila. Kita laksanakan haji. Buat haji tu bagi orang yang ada istita'ah. Kemampuan tu banyak, kudrat satu hal. Masa, tenaga lagi. Duit RM1 dan sebagainya. Kalau tunggu saja tak daftar, duduk situ lawak. Tama-tama kalau kemarin baru daftar, 200 tahun. 200 tahun. Tahun berapa sekarang? 2000? 26 lah. Daftar semalam 2226. Lah ni umur berapa dah aku? Ada kat 70 dah ustaz. 270 baru buat haji. Bukan main-main. Ada orang dia rasa apa? Tak apa. Saya tak mampu tak? Tapi jom saat sekata sekali beli. Tu hak seluduk. Hak bayar tag lagi. Tak salah. Dah ikutlah masing-masing. Tapi bila kita nak, tidak kita pekin duit. Kita pegang duit tak? Contoh tak? Dulu kita muda, sebelum ada rumah. Macam mana kita buat? Saving. Sikit-sikit. Saving. Nak beli kenderaan demikian juga. Nak beli benda tu, tengok orang boleh pakai. Subhanallah, kita tak mampu. Air mata lah kita ikat perut, puasa lagi. Dengan sebab tahan perut, puasa sunat kita. Boleh beli. Dapat memiliki tak? Bukan mudah. Bukan mudah. Kerana apa? Kerana kita nak. Kita nak. Jauh nu. Lebih 9,000 kilometer. Kita pun tak terfikir tambah-tambah buat gelung, buat sawah, buat padi. Takkan dapat pergi. Tidak. Seru dulu wahai Ibrahim. Dalam beberapa penafsiran, ketika Allah berfirman kepada baginda Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ada beberapa riwayat menyebut antara kata-kata baginda Nabi Allah Ibrahim ni, kaifa bidzalik. Nak seru macam mana? Nak naik ke bukit-bukit ke? Nak tahan orang di jalanan? Datanglah buat haji. Marilah ke Baitullah. Nak masuk ke pasar-pasar? Nak masuk pasar-pasar? Nak ketuk rumah-rumah seorang-seorang? Berapa banyak nak ketuk tu? Begitu. Cerita seruan, cerita ajak kamu buat wahai Ibrahim. Soal memasukkan dalam jiwa manusia, aku buat. Contoh. Ketika muazzin melakukan azan, hayya 'alas salah. Berapa ramai hok ada telinga waras dengar azan? Berapa ramai? Ramai tak? Baik, berapa orang datang? Dengar. Datang? Tidak. Yang datang tu yang Allah telah masukkan dalam jiwa dia. Bahkan sebelum dia dengar lagi, dia telah bersiap siaga dah di rumah. Nak azan ni 10 minit. Subhanallah.
Kalau pun kita tidur, ada orang yang kejutkan, bang, bangunlah bang, subuh dah ni. Orang azan, cukup-cukup lah tidur. Kita pun bangun, masuk, tandas sebagainya. Dia bila kejut kita, isteri ni, dia semayang, dah rakaat, 2 rakaat sunat. Orang tu azan lagi subuh. Dia kejut kita bangun lah. Dia siap goreng nasi segala bagai. Dah baju kita, dia setareka. Dah nak kerja pagi tu. Kita baru bangun, jasa dia kejut lah, kita kunci. Dah ni, 17 kali kunci jam. Kali 18, tak bangun lagi kita. Saya lah, terutama. Lepas tu pula lepas ada pakai jubah, spray sikit pergi masjid. Jadi imam subuh. Orang pun puji, bagus tak? Orang puji kita ke isteri kita? Kita. Padahal jasa dia tu. Jasa dia. Kalau tak kejut, 8.30 subuh kita. Tu beza. Tak, tu beza. Kerana bila kita nak, kita didik, kita latih. Bila dah jadi habit, sebelum lagi azan, kita dah sampai lah. Kalau ada masyarakat di jalanan tu cerita lain. Kerana apa? Kerana Tuhan dah masuk kerana jiwa kita. Oleh nak semaya ni. Tak. Jadi susah hati dia. Lewat ni. Walaupun 5-10 minit dia susah hati. Kerana Tuhan telah masukkan dalam jiwa dia. Ibrahim, adzin fin nasi bil hajj. Seru manusia buat haji. Sehingga baginda Nabi Allah Ibrahim dalam riwayat Imam Muslim Ibn Hajjaj naik ke Jabal Abu Qubais. Baginda Nabi Allah Ibrahim seru, ya ma'syaran nas, inna Allah qad farada alaikumul hajj fahajju. Wahai sekalian manusia, Allah Tuhan kamu telah fardukan kefarduan haji. Marilah ke rumah Allah buat haji. Datanglah ke Baitul Al-Haram buat haji. Siapa yang nak keampunan, di sini tempatnya, datang ke rumah Allah. Setelah haji Tuhan bagi ampun. Siapa nak rahmat, datang rumah Allah. Selepas urusan Tuhan bagi rahmat. Sebab itu ketika Allah Ta'ala sebut supaya seru manusia, Allah sebut atau Allah ceritakan ada 3 benda yang istimewa. Iaitu karijalan, manusia datang ke rumah aku, jalan kaki pun dia datang juga. Jalan kaki ni kita rasa tak logik lah sebab bukan lagi tempat kita. Nah, bukan lagi tempat kita rasa tak logik. Ayo jalan kaki. Negara-negara sekitar tu. Nah, agak-agak ustaz nak lebong pun agak-agak. Saya datang surau pun naik gerak, tak akan pergi Mekah jalan kaki. Agak-agak. Agak tak agak Tuhan akan buat. Dan Tuhan buat dah gitu. Wa ala kulli dhamirin, setiap binatang ternak yang kurus itu tetap ditunggang. 2 riwayat. Pertama, sebelum datangnya dia ke Baitillah, dia bagi makan binatang ternak, dia bawa bekalan sehingga habis bekal. Yang kedua, memang tak ada dah binatang ternak lain melainkan hak tu saja. Kurus, tak ada zat, tak ada kekuatan, tetap dia tunggang datang ke rumah Allah. Yatina min kulli fajjin amik. Datang dari curug rantau yang jauh. Subhanallah. Kita tak tahu manusia yang berada di sebelah kita pada hari wukuf dari mana dia datang. Kita duduk di tempat yang sama, menadah di langit yang sama. Depan kita sembahyang sunat, belakang kita baca Quran, sebelah kiri kita istighfar pada Allah, sebelah kanan kita menangis. Kita tahu nak buat apa. Sedangkan di depan kita tak tahu siapa dia, dari mana dia datang. Belakang kita pun demikian juga, sama seperti itulah kiri kanan kita. Sedangkan dia telah pun sampai dari curug rantau yang jauh. Subhanallah. Saya ulang sekali lagi. Antara negara yang jemaah haji dia paling sikit dalam dunia, negara itu bernama The Republic of Trinidad and Tobago. Negara 2 kepulauan. Yang 2 pulau besar ini dikeliling, tengah-tengah dia ada 14 pulau-pulau kecil hak lain. Yang dia pula Muslim minoriti, 1% lebih sikit. Jemaah haji tak apa 100 orang. Nah, tak apa 100 orang. Kalau lebih pun sikit. Dan kita pun hampir tak jumpa dia di mana. Tapi pada hari wukuf, dia telah pun berada bersama kita di bumi Arafah. Siapa yang menyampaikan dia? Allah. Kenapa Allah menyampaikan? Dulu semua dalam kalangan kamu sampai dah tempat ni. Aku datangkan semula kamu di tempat yang sama. Di lembah Na'man, Wadi Uranah, Jabal Arafah. Kamu juga minta pada aku.
kerana kamu declare dulu aku Tuhan pada kamu. Cuma dalam memahami fikih ni, tak cukup dengan declare, tak cukup. Kena buat dengan iman. Kita Islam saja tak cukup, kena beriman. Kena ikut syariat, kena semayang, kena haji, zakat, puasa, segalanya. Kena jaga tata cara. Tahu halal haram. Tak cukup sekadar menyebut. Dan syahadah saja, betul sah kamu sebagai Muslim. Bukan lagi mukmin. Mukmin kena susuli dengan arkan, perkara-perkara yang perlu kita buat dan wajib ke atas kita. Untuk membenarkan Allah Azza wa Jalla. Aku sampaikan kamu di situ. Subhanallah. Dan cerita haji bagi orang yang telah pun melaksanakannya, itulah waktu yang luar biasa yang tidak boleh dilakukan di mana-mana tempat melainkan tempat itu saja. Kedua, untuk bermula wukuf itu di situ saja, tempat lain tak sah. Tuhan nak ajar pada kita satu masa kamu juga akan berhimpun di tempat yang sama. Dalam riwayat yang hasan, fi yaumil mahsyar, pada hari perhimpunan kita pada hari kiamat, itu seakan-akan Arafah. Yang pakaian kita juga hampir-hampir sama, hampir-hampir sama. Kalaupun beza dari sudut harga, warna dia tetap sama. Dan orang tak tanya dah, mahal ihram apa ni, beli kat mana? Online TikTok lah. Bukan. Orang tak tanya dah. Sebab hari tu orang sibuk dengan amalan permintaan masing-masing. Cuma sayang apabila selesai sempurna manasik haji, sampai ke rumah sahaja, kalaulah tidak ada apa-apa perubahan, maka itulah satu yang tidak patut bagi orang yang telah pun melaksanakan kefarduan haji. Ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebut pada ayat 172 surah Al-A'raf ini, an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah ingin memberi gambaran antara alasan yang kamu akan buat ketika mana aku tanya kepada kamu tentang sesuatu diri aku. Di kalangan kamu ada yang ikut, dan di kalangan kamu ada yang memilih untuk bermaksiat. Sehingga Allah sebut ayat selepasnya 173. Au taqulu innama asyraka aba'una min qabl. Ataupun jawapan kita nanti bukan setakat Tuhan dulu kamu tak bagi ingat pada kami, sebab tu ada dalam antara kami tak ikut kamu Tuhan, kami sembah yang lain. Ataupun Tuhan kata jawapan nanti kamu akan sebut pada aku, au taqulu innama asyraka aba'una, innama asyraka aba'una. Kami jadi seperti ni sebab apa? Sebab ayah-ayah kami dulu lah. Dah dia buat syirik, kami ikut lah. Kami ikut. Dah dia tak taat, kami ikut. Dah dia sembah benda tu, kami ikut. Tak salah kami dah. Dah dia buat, kami ikut. Dalam bab ubudiyah, dalam bab penyembahan, dia salah mak ayah dia tu. Tapi kenapa bab lain banyak tak ikut? Ayah kamu tak pakai pakaian macam ni, kenapa kamu sebut kamu pakai pakaian macam ni? Dulu makanan mak ayah kamu macam ni, sekarang makanan kamu sudah beza. Dulu mak ayah kamu buat seperti itu, buat seperti ni. Kenderaan mereka, kamu kenderaan lain. Kenapa dulu begitu? Kenapa kamu tak ikut? Tapi di saat penyembahan, kamu salah, kamu mak ayah kamu. Dalam tata cara hidup, kamu tak ikut. Tak apalah, ayah saya tak pakai benda ni pun, sebab dulu tak ada. Kamu boleh jawab. Memanglah mak ayah saya tak buat, sebab dulu mana boleh buat, sekarang boleh buat. Kamu boleh jawab. Sedangkan Allah Ta'ala sebut sikit lagi, wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Kami ni tak ada benda lain, melainkan kami ikut. Dah kalau dia salah, terang-terang dia buat, hatulah kami ikut. Ketam ni dia berusaha juga untuk ajar anak dia berjalan, tapi bukan lurus, kerana dia juga tahu dia pun berjalan sengit. Dah kalaulah kita ni tak betul, kita nak ajar anak kita supaya betul, salah tu. Kalau kita nak suruh anak kita mengaji, kita kena mengaji dulu. Baca Quran apa? Asyik tengok TV amai. Dia tanya Quran mana apa? Nak baca? Cari ya. Duduk mana?
Habis bilik dia masuk, adalah Quran berdebu. Tebal lagi pada kulit. Buka-buka ayat mana nak baca? Ikut ayat mana-mana. Tak boleh duduk sekali dengan dia baca. Tak boleh dengar dia baca. Atau kita perdengarkan dulu kepada dia baca. Kita punya nak suruh anak berjaya, semayang. Kita? Saya biar. Dia semayang tak apa dah. Kita maaf sebut dengan izin. Kita maaf sebut dengan izin. Bagus kita mau ayah. Atau anak sekolah agama. Sekolah agama. Sehingga menyebabkan anak dia ni. Kalau tertinggal pakaian seragam sekolah agama, termasuk tudung. Hantar dia berlari. Dia tak pakai tudung. Lepas tu bila anak tanya kenapa mama tak pakai tudung? Tak boleh, sakit kepala. Kutu lebih banyak. Dah kenapa hak pakai tudung tak ada kutu belakang? Minta maaf lagi sebut ayah. Bagus aja anak suruh tutup aurat, ayah seluar pendek. Ni khilaf ustaz mazhab Maliki boleh. Oh bagus dia mazhab Maliki. Bagus dia mazhab bagus. Lepas tu mazhab kita. Kita tak boleh dengan satu mazhab. Kita kena terbuka. Oh bagus dia. Bagus dia sedang molek lauk. Lepas tu nak pakai seluar pendek tu jadi nak semayang. Tak boleh ustaz kena tutup aurat. Pula dah. Tidak begitu. Kerana apa nanti kamu akan salah kamu ayah kamu? Kerana dulu kamu tak ajar kami, bahkan kamu juga sesat. Betul tu. Tak boleh tegur kalau ayah kita salah. Boleh. Islam mengajarkan kepada ayah dan ibu kita bercakap dengan percakapan yang baik. Bahkan kita tak boleh taat pada dia sekiranya dia menyuruh kepada kita perbuatan yang tidak baik dan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah menutup ayat 173 suratul A'raf. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Kita pula tanya nanti Allah Ta'ala. Patut kau kamu nak binasakan kami? Hak salah dia kan? Kita pula ajar Allah Azza wa Jalla. Afatuhlikuna bermaksud kita sebut. Patut tak kami ni kamu azab atau binasakan? Bima fa'alal mubtilun. Sedangkan kau buat jahat. Ayah kami. Subhanallah. Sanggup dah manusia dia cerca ayah dia sendiri. Kita kata tak benar sabar, takkan nak buat gitu. Tak. Allah sebut dah yauma yafirrul mar'u min akhihi. Sahabat kita kasih Tuhan saja yang tahu. Oh ustaz dia ni sahabat saya lebih pada adik-beradik lah. Kita tinggalkan dia atau dia tinggalkan kita. Wa ummihi wa abihi. Mak ayah kita sanjung, kita cium tangan dia. Sahibatihi wa bani. Anak-anak kita kasih. Oh ustaz ni harapan anak saya ni. Ni nak bela nasib keluarga saya. Dialah satu-satunya, tak ada orang lain saya boleh harap. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap dalam kalangan kita masing-masing tidak akan peduli siapapun, melainkan kita hanya fikir nasib kita macam mana. Sehingga akhirnya kita akan salahkan orang-orang terdahulu, termasuk mak ayah kita. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Tak patut kami kena azab, sedangkan yang buat jahat khianat adalah mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesempatan untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu. Allah juga beri kesempatan untuk kita berbuat baik di dalam bulan Zulhijjah. Kerana kebaikan dalam bulan ini adalah kebaikan yang cukup luar biasa. Hari-hari yang masih berbaki ini akan membawa kita satu lagi bulan haram. Itulah yang menjadi awal kepada setiap tahun Muharram. Mudah-mudahan Allah rezeki kepada kita umur yang berkat, usia yang berkat, amalan yang diterima dan dosa-dosa yang diampunkan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.